Dalam dunia teknologi sekarang ni, semua orang tengah heboh pasal AI. Tapi untuk Adobe, sebuah syarikat gergasi yang dibina atas kreativiti, pertaruhan ni bukan sekadar ikut-ikutan trend tau. Ia tentang bagaimana mereka nak membentuk semula masa depan penciptaan konten. Dengan pelaburan AI yang begitu besar, soalan yang bermain di fikiran semua orang ialah, adakah semua pelaburan ni sekadar hype je atau ia betul-betul menjana keuntungan? Nasib baik, kita tak perlu teka-teka. Laporan Kewangan Suku Pertama 2026 mereka baru je keluar dan nombor-nombor yang ada menceritakan satu kisah yang sangat menarik. Jom kita terus masuk ke tajuk-tajuk utama. Angka-angka ni macam kad laporan pertama untuk strategi AI Adobe, jadi mari kita tengok sama ada mereka lulus dengan cemerlang atau tak. Dan keputusannya, terus terang cakap, memang gempak. Cuba tengok metrik-metrik ni. Adobe bukan setakat capai sasaran tau. Mereka pecahkan rekod. Pendapatan, pertumbuhan, keuntungan, semua penunjuk utama menuju ke arah yang betul dan dengan sangat meyakinkan. Angka yang paling menonjol sudah tentulah 6.40 bilion dalam hasil. Nak bagi gambaran, ini bukan sekadar satu lagi suku tahunan yang baik ya. Ini adalah suku tahunan terbaik dalam sejarah Adobe. Satu pencapaian besar yang menetapkan rentak untuk semua yang lain. Dan pendapatan rekod ni, ia bukan datang tiba-tiba. Ia disokong oleh pertumbuhan kukuh sebanyak 12% berbanding tahun lepas. Dalam keadaan ekonomi sekarang, pertumbuhan 2 digit untuk syarikat sebesar Adobe ni memang sangat mengagumkan. Ia menunjukkan permintaan yang berterusan untuk produk mereka. Okey, yang ni pula angka yang sangat-sangat penting. 26.06 bilion dalam pendapatan berulang tahunan atau ARR. Fikirkan ARR ni macam jumlah pendapatan langganan yang Adobe dah lock in untuk tahun berikutnya. Inilah nadi model perniagaan mereka dan ia menunjukkan kestabilan yang luar biasa. Baiklah, nombor-nombor utama tadi memang nampak hebat. Tapi untuk kita betul-betul faham cerita di sebaliknya, kita kena gali lebih dalam sikit. Apa sebenarnya enjin yang memacu pertumbuhan ni? Jawapannya semuanya berbalik kepada satu perkara, AI. Bila kita pecahkan pendapatan, kita nampak kekuatan di semua segmen. Pelanggan teras mereka dalam bidang kreatif berkembang dengan stabil. Tapi tengok ni, segmen perniagaan dan pengguna berkembang lebih pantas pada kadar 16%. Ini menunjukkan Adobe berjaya meluaskan pengaruh mereka melangkaui pengguna tradisional mereka dengan produk seperti Acrobat dan Express. Tapi kan, pertumbuhan yang mantap ni, walaupun hebat, bukanlah highlight sebenar cerita ni. Ada satu lagi matriks, satu angka yang betul-betul menunjukkan kuasa ledakan strategi AI Adobe. Tengok ni, 3 kali ganda lebih. Pendapatan berulang tahunan, iaitu duit langganan yang terjamin tu, daripada produk-produk berasaskan AI mereka telah meningkat lebih daripada 3 kali ganda dalam masa setahun saja. Ini bukan pertumbuhan biasa, ini pertumbuhan eksponen. Inilah bukti paling jelas yang pelanggan bukan setakat guna alat AI, tapi mereka sanggup bayar untuknya. Dan komitmen ni datangnya dari orang atasan sendiri. Bila CEO Shantanu Narayan cakap misi mereka adalah untuk memperkasakan semua orang untuk mencipta, dia bukan cakap pasal Photoshop je. Dia cakap tentang menjadikan AI sebagai alat kreatif untuk semua orang. Dan seperti yang kita dah nampak, strategi itu betul-betul membuahkan hasil kewangan. Jadi, macam mana sebenarnya diorang buat semua ni? Pertumbuhan macam ni tak berlaku secara kebetulan kan? Jom kita bedah siasat rangka tindakan strategik Adobe. Strategi mereka ni ada 3 bahagian dan ia cukup bijak. Pertama, bina alatan AI yang hebat macam Firefly. Kedua, sebarkan kepada seramai mungkin orang, selalunya secara percuma pada mulanya, untuk tarik minat mereka. Ketiga, bekerjasama dengan syarikat-syarikat gergasi lain untuk letakkan alatan tu di mana-mana sahaja orang bekerja. Ringkasnya, bina, tarik, bekerjasama. Dan nampaknya strategi tarik tu memang menjadi betul. Cuba tengok pertumbuhan dalam pengguna aktif bulanan atau MAU. Lebih kurang bilangan orang yang guna produk ni secara kerap. AI Assistant naik 2 kali ganda. Express, pesaing Canva tu naik 3 kali ganda. Ini sambutan yang luar biasa.
Secara keseluruhannya, lebih 850 juta orang menggunakan produk utama Adobe setiap bulan. Itu lebih daripada 2 kali ganda populasi Amerika Syarikat. Pangkalan pengguna yang sangat besar ni, yang berkembang 17% setahun, bertindak macam corong gergasi untuk menukar pengguna percuma menjadi pelanggan berbayar. Yang ni pula bahagian bekerjasama dalam tindakan. Adobe faham tak semua orang akan mulakan hari mereka dengan membuka laman web Adobe. Jadi, mereka bawa alatan mereka kepada pengguna dengan mengintegrasikannya terus ke dalam platform macam ChatGPT, Copilot dan Gemini. Ini satu langkah bijak untuk pastikan produk mereka ada di mana-mana. Okey, setakat ni gambaran yang kita nampak memang cerah. Tapi mana ada syarikat yang beroperasi tanpa risiko? Jadi, apa yang menanti di hadapan dan apa cabaran yang mereka perlu hadapi? Kalau kita tengok ke depan, Adobe sendiri pun jangkakan prestasi cemerlang ni akan berterusan. Sasaran rasmi mereka untuk suku seterusnya menunjukkan pertumbuhan yang berterusan, menandakan keyakinan dalaman bahawa strategi AI mereka masih ada banyak ruang untuk berkembang. Tapi penting untuk kita bersikap realistik juga. Walaupun AI dan produk teras mereka adalah pendorong yang kuat, mereka juga berdepan dengan cabaran. Persaingan dalam bidang AI semakin sengit setiap hari dan perniagaan imej stok lama mereka pula merosot lebih cepat daripada yang dijangkakan. Satu peringatan bahawa inovasi boleh memakan aliran pendapatan sedia ada. Okey, jom kita undur sedikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Kisah Adobe ni bukan hanya tentang satu syarikat. Ia adalah satu kajian kes tentang bagaimana untuk berjaya dalam era AI. Jadi, apa pengajaran yang lebih besar di sini? Jadi, kita kembali ke soalan asal kita. Adakah pertaruhan AI Adobe membuahkan hasil? Selepas meneliti semua angka-angka ni, jawapannya adalah ya yang sangat meyakinkan. Ini bukan lagi sekadar gembar-gembor. Adobe telah membuktikan bahawa dengan strategi yang betul, AI bukan saja satu teknologi yang hebat, ia juga adalah satu perniagaan yang hebat. Jadi, apa intipati utamanya? 3 perkara yang menonjol. Pertama, AI memang boleh buat duit. Noktah. Kedua, utamakan pengguna dahulu. Pendapatan akan menyusul. Dapatkan MAU dan ARR akan datang. Dan ketiga, inovasi ni macam pedang dua mata. Ia membina perniagaan baru tapi boleh juga memusnahkan yang lama. Jadi, ia perlu diurus dengan bijak. Dan ini meninggalkan kita dengan satu persoalan besar. Adakah Adobe baru sahaja memberikan seluruh industri teknologi satu rangka tindakan untuk menjana keuntungan daripada AI? Ataupun kejayaan mereka ini adalah hasil kedudukan unik mereka dalam dunia kreatif? Satu anomali yang mungkin tak dapat ditiru oleh syarikat lain. Itulah persoalan bernilai berbilion dolar yang akan diperhatikan oleh seluruh industri.